Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Hak mana satu nak buat? Itu juga satu persoalan. Ulama fiqh bagi jawapan. Ulama fiqh kata kalau sekarang kita main masjid, ketika itu azan yang pertama. Okey. Kalau ketika itu azan yang pertama, tunggu azan bagi habis. Sambil tunggu, sambil dengar azan, sambil jawab azan. Tunggu, sambil dengar dan sambil jawab azan. Bilal kata Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Habis, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baca doa, Allahu Akbar. Baru tahiyat masjid, 2 rakaat. Pecah soalan lain pula. Dia tahu Ustaz, kalau saya main tu masa azan yang kedua, sembahyang jemaat, apa saya perlu? Dengan masjid rumah Nabi. Nabi dengar, ni 2 orang ni suara duk lawan deras. Dia ni pederas, dia ni pun pederas, dia ni pederas, dia ni pun pederas. Fakharaja ilaihimah. Saya kata kat sahabat-sahabat ni, tuan-tuan yang bawa handphone, yang handphone tuan-tuan ni ada cover, pakai cover. Yang cover tu tuan-tuan tak pasti bernajis ataupun tidak. Kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 209. Muka surat 209. Bab ma jaa fi wasfi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan sifat ataupun kaifiat sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan beberapa riwayat hadis yang menunjukkan atas kelakuan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peraturan yang bagus dan kenyataan yang terang. Saya sebut bulan lepas, macam-macam kitab keluarlah ni cerita nak abang pasal sifat sembahyang Nabi, macam-macam sampai jadi confuse habis semua orang. Ada ustaz mengajar pakai satu buku juga cerita pasal sifat salat Nabi, ada satu ustaz mengajar pakai satu buku sifat salat Nabi yang sahih. Sampai orang tanya, dia berkata, ustaz, saya duk belajar kat ustaz ni sifat salat Nabi. Kawan saya mai kata kat saya, awak hampir ikut kitab ni kitab tu tak sahih, hak ni hak saya ni. Pasal apa kata hak ni hak saya? Pasal di kulit dia tulis sifat salat Nabi yang sahih. Dia kata Allahu Akbar, tuan-tuan. Jom kita baca pula hadis At-Tirmizi, dia cerita tentang sifat sembahyang Nabi macam mana. Baik, dia kata dan boleh dipetik daripadanya berpuluh-puluh masalah, tuan-tuan. Kita sembahyang ni dah berapa puluh tahun dah kita sembahyang. Daripada kita cerdik, belum akil baligh, tapi dah cerdik dah, sembahyang dah. Bergerak anggota ni tak tahu berapa ratus kali sementara nak bagi salam. Daripada time tu, time tak erti, tak faham apa tamak ninah dalam sembahyang, apa pun kita tak faham tu, kita dah sembahyang dah time tu. Sambil duduk berdiri itu saat lagi garu ni, daripada kepala sampai ke kaki garu. Macam mana kita duduk tengok anak-anak kita sembahyang lah ni, macam itulah kita sembahyang dulu kan. Garu ni, dari garu tengkok, dari garu belah belakang, dari garu lutut, budak-budak. Macam mana kita tengok budak-budak hari ni sembahyang, macam itulah kita sembahyang dulu. Pasal apa? Pasal masa tu yang kita tahu tak sembahyang ayah marah, maka kita sembahyang. Dalam pada kita duduk sembahyang, kita duduk belajar. Dalam pada kita duduk sembahyang, kita duduk belajar, maka kita memperbaiki sembahyang kita. Kita duduk perbaik. Oh, rupanya sembahyang tak boleh duduk bergerak macam tu. Oh, rupanya sembahyang ni dia ada tamak ninah pada tiap-tiap rukun fi'li dia. Kita duduk belajar. Tiap-tiap benda yang kita belajar, kita perbaiki kesilapan yang kita duduk buat selama ni. Macam itulah hal dia sampai malam ni. Sampai malam ni pun kita duduk belajar bab sembahyang, ada lagi ruang-ruang dan sendi-sendi tertentu yang boleh diperbaiki lagi. Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia kata kat kita apa? Dia kata bila kita baca hadis cerita pasal sembahyang ni, daripada hadis itu kita boleh petik berpuluh-puluh masalah. Dia kata pecahan masalah yang timbul daripada hadis yang kita baca. Dengarlah hadis yang diterangkan berikut ini. Kata Imam At-Tirmizi, dia kata an Rifa'ah bin Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid yawman qala Rifa'ah wa nahnu ma'ahu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi, Rifa'ah bin Rafi', dia ni sahabat Nabi. Orang panggil dia Abu Muaz.
orang panggil dia. Dia wafat tahun 41. Dia wafat tahun 41 Hijrah di Madinah. Jadi baik, bahwasanya Nabi SAW dalam antara Nabi tengah duduk di masjid pada satu hari dengan segala sahabat dia, kata Rifa'ah bin Rafi', padahal kami duduk ada sama dengan Nabi. Rifa'ah kata, Nabi duduk dalam Masjid Nabawi, kami duduk ada dengan Nabi pada masa itu. إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ كَالْبَدَوِي فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ. Tiba-tiba dalam pada Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat tu, tiba-tiba mai akan dia oleh satu laki-laki nampak seperti Badawi. Tengah Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, mai satu orang masuk. Cara dia lenggang masuk mai ni, nampak macam dia ni Badawi. Boleh kenal. Macam mana orang Arab masa tu, orang-orang Arab di Mekah, di Madinah kenal Badawi, macam itulah kita hari ni kenal sahabat-sahabat Bangladesh kita kenal. Kenal. Dia pakai macam mana pun, dia langkah main, kita tahu ni budak Bangla ni. Kita tahu. Macam mana tahu? Tak tahu. Tapi boleh kenal. Kita boleh kenal. Kalau dia main, dia habak, kata dia duduk Sungai Layang, dia dah duduk apa tu, last kita tanya juga. Asal mana Bangla ke? Pasal apa? Kenal. Macam itulah sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka dulu kenal yang kata Badawi ni. Tengah duduk dengan Nabi, tiba-tiba masuk main Badawi ni. Maka sembahyang Badawi ni, maka meringan-ringankan dia akan sembahyang. Dia sembahyang cincai. Dia masuk mai, lepas tu dia pergi sembahyang. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia ada tengok dia ni masuk, lepas tu dia pergi sembahyang. Nabi tengok dia sembahyang daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, cincai. Dia meringan-ringankan sembahyang dia, yakni tidak diperbuatnya sembahyang itu dengan sempurna tamakninah dan segala rokok dan segala sujudnya. Tengok sembahyang ni sembahyang patut ayam. Dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia bangkit berdiri. Nampak penat. Orang sembahyang tak ada tamakninah ni, kita tengok pun penat. Gitu. Bahkan sembahyang dia dengan segera rokok, segera sujud dan sebagainya. Tak ada tamakninah, tak ada berhenti. Laju. Begitu. Kata Rifa'ah, "Thumma sarafa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian daripada telah selesai dia daripada semayangnya, berpaling dia menghadap kepada Nabi SAW. Dia main tadi, dia masuk-masuk, dia terus pergi semayang. Lepas semayang, baru dia main menghadap Nabi SAW. Dan hendak memberi salam dia kepada Nabi SAW. Lepas semayang, baru main jumpa Nabi, baru bagi salam dekat Nabi SAW. Maka manakala sampai dia di depan Nabi SAW, maka ia pun memberi salam. Dikatanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lepas dia selesai semayang, dia mai dekat Nabi bagi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Demikianlah satu orang masuk dalam masjid, maka tiadalah disuruh akan dia memberi salam pada orang yang di dalam masjid itu terlebih dahulu, kerana menghormatkannya. Bahkan sayogia yang dia hormat itu ialah Baitullah, yakni masjid Allah itu, hormat terlebih dahulu. Jadi hak Badawi buat ni betul tak betul? Betul. Kita tadi bila baca surat tu, dia ingat, apa Syekh ni bagilah salam kat Nabi dulu. No, rupanya hak dia buat tu takat tu betul. Dia masuk mai, dia tak bagi salam kat siapa lagi, dia terus mai, dia semayang dulu, dia bagi respect pada masjid dulu. Selesai baru pergi bagi salam dekat Nabi SAW. Apa yang dia buat tu tak salah, bahkan betul, dia kata. Nah, macam kita ni mai duduk tungkat motor, "Assalamualaikum," bunyi di luar. Ya Allahu akbar. Janganlah kawan duduk dalam ni, duduk semayang, duduk baca Quran, apa kata kejut balik tengok, oh Syekh ni kan, dia ni memang lagu ni, dia seorang ya lagu tu kan. Jadi tu tak betul. Dia kata yang betulnya apa? Mai masuk mayang tu sunat tahiyat masjid, lepas tu jumpa siapa, bagi tangan salam. Kecuali kalau main-main jeremuh dah, dia nak tangga masjid tu, "Assalamualaikum." Jangan sampai tengok jumpa baru balik kali dia tutup mulut pula. Bukan macam tu maksud dia. Okey, baik. Lalu dia pun buat apa? Iaitu segera dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian daripada itu beradablah kepada siapa-siapa yang hendak dihadapnya. Kita pun macam tu, masuk sembahyang sunat tahiyat masjid, lepas itu nak pergi salam dengan siapa? Pergi. Sebagaimana perbuatan sahabat Nabi SAW di hadapan Nabi yang di atas tadi, tuan-tuan. Baik. Masjid ni tuan-tuan, dia ada kemuliaan dia. Okey. Walaupun kita duk main hari-hari, jadi kita duk ingat masjid ni tak ada beza masjid ni dengan dewan badminton kita. Ada orang dia ingat lagu tu. Oleh kerana dia hari-hari duduk main masjid, dia tidak nampak kemuliaan masjid. Dia tak nampak. Dia tak boleh nak beza masjid dengan
dewan orang ramai. Dia tak boleh nak beza. Sebenarnya masjid ni ada kemuliaannya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis baina zahranai an-nas. Qala fajalastu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tarka'a rak'atain qabla an tajlis? Qala ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nas julus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Okay. Dia ni nama dia Al-Harith bin Rib'i. Tapi kalau sebut Al-Harith bin Rib'i orang tak kenal. Tapi bila sebut Abu Qatadah orang kenal. Dia sahabat Nabi, wafat tahun 54 Hijrah di Madinah. Dia kata satu hari dia masuk masjid. Nabi SAW duduk-duduk, sahabat-sahabat ramai duduk-duduk keliling Nabi. Abu Qatadah main masjid, Nabi duduk bagi kuliah kepada sahabat-sahabat. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Dia pun main, masuk, duduk. Bila dia duduk aja, Nabi tengok dia. Nabi terus kata kat dia. Nabi kata, ma mana'aka an tarka'a raka'atain qabla an tajlis? Nabi kata, ya Abu Qatadah, apa yang menghalang kamu daripada semayang 2 rakaat sebelum duduk? Nabi tanya. Nah, macam kita duduk dalam kuliah ni, kawan main lambat. Dia main lambat, dia nak semayang pun tak ada tempat. Dia duduk tengok semua duduk semayang sekejap lagi. Dia duduk. Abu Qatadah buat macam tu. Nabi SAW bila tengok macam tu, Nabi teruk. Nabi kata, ya Abu Qatadah, apa masalah yang hang tak boleh semayang 2 rakaat sebelum duduk? Qala, jawab Abu Qatadah, dia kata, ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julus. Dia kata, ya Rasulullah, saya tengok tuan duduk-duduk, kawan-kawan semua pun duduk-duduk, saya duduk. Saya kata, bagus punya jawapan kan? Dia salah kan? Dia kata, saya pun tak tahu, saya tengok tuan duduk-duduk, kawan-kawan semua duduk, saya duduk. Dia kata, qala Nabi SAW, fa idza dakhala ahadukumul masjid, Nabi kata macam ni, siapa pun apabila masuk mana-mana masjid, fala yajlis, Nabi kata jangan duduk, hatta yarka' raka'atain, sehinggalah dia semayang 2 rakaat dulu. Masuk semayang 2 rakaat dulu. Hadis dia macam tu. Tu yang kata daripada satu hadis ni dia pecah masalah macam-macam. Apa masalah? Contohnya, kalau sekiranya kita main masjid, tengok orang duduk mengaji ramai-ramai, kita nak semayang sunat tahiyat masjid dulu kah? Kita terus duduk dengar kuliah dulu kah? Itu satu masalah timbul. Jawapan dalam hadis ni kata apa? Semayang dulu 2 rakaat baru duduk. Satu. Ada orang main masjid, dia main masjid, dia nak semayang apa? Dia nak semayang sunat wuduk kah? Dia nak semayang sunat tahiyat masjid kah? Dia nak semayang qabliyah, semayang yang berkenaan kah? Mana satu dia nak buat? Kalau nak buat, dia dah lambat dah, azan dah lepas 5 minit dah. Sekira-kira kalau dia nak buat 2 rakaat tahiyat masjid, nak buat 2 rakaat semayang sunat wuduk, nak buat 2 rakaat qabliyah, cerita dia memang tak ada dah. At any time orang boleh iqamat nak semayang. Lah nak semayang yang mana satu? Itu satu masalah lagi timbul. Nampak? Daripada satu hadis ya, hadis suruh semayang sunat 2 rakaat sebelum semayang fardu. Tapi pecahan masalah yang timbul itu, orang akan tanya, Ustaz, kalau dalam kes macam tu saya nak buat apa? Semayang apa yang lebih utama saya buat? Adakah saya buat sunat wuduk dulu, ataupun saya buat sunat tahiyat masjid dulu, ataupun saya buat qabliyah dulu? Hak mana satu? Setiap permasalahan yang timbul, ulama fiqh bagi jawapan dia. Dalam kes yang macam tu, dia kata buat sunat qabliyah. Bila dia buat sunat qabliyah, dia dapat sekali dengan tahiyat masjid dan sebagainya. Dia kata, oh, kita pun, oh, kalau you tak boleh, oh betul, okey, tak apa. Itu kata satu hadis, dia peluang main berbagai-bagai masalah nanti keluar main. Dia main lebih pada tu lagi. Dia main lebih pada tu apa dia? Saya main masjid hari Jumaat. Saya main masjid hari Jumaat, saya masuk, orang duduk bang Jumaat, bang yang pertama. Saya nak tunggu sampai habis bang, baca doa azan, baca doa bang, baru semayang, ataupun saya masuk saya terus semayang sunat tahiyat masjid. Terus duduk peduli orang duduk bang. Hak mana satu nak buat?
Itu juga satu persoalan. Ulama fiqh bagi jawapan. Ulama fiqh kata kalau sekarang kita main masjid, ketika itu azan yang pertama. Okey. Kalau ketika itu azan yang pertama, tunggu azan bagi habis. Sambil tunggu, sambil dengar azan, sambil jawab azan. Tunggu, sambil dengar dan sambil jawab azan. Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Habis, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca doa, Allahu Akbar, baru tahiyat masjid 2 rakaat. Dia main pecah soalan lain pula. Dia tahu ustaz, kalau saya main tu masa azan yang kedua sembahyang jemaat, apa saya perlu buat? Mana yang lebih utama untuk saya buat? Orang tanya. Ulama fiqh bagi juga jawapan. Dia kata apa? Kalau sekiranya kita sampai dan ketika itu azan yang kedua. Maksud azan yang kedua apa dia? Habis azan sekejap lagi, khutbah nak jalan. Dia ada 2 pendapat, 2 pandangan. Satu pandangan kata sama macam tadi juga, tunggu azan bagi habis, sambil dengar, sambil jawab azan, lepas tu doa, lepas tu baru sembahyang. Satu pendapat. Juga pendapat yang didokong dengan hujah yang kuat. Hujah daripada apa? Hadis yang suruh kita menghormati suara azan. Saya tadi baca satu-satu hadis tu. Pendapat yang kedua kata apa? Kalau sekali kita main masjid, azan yang kedua, pada masa tu azan yang kedua dilaungkan, kita terus sembahyang sunat tahiyat masjid. Pasal apa? Pasal menjawab azan dan baca doa selepas azan itu sunat. Sedangkan mendengar khutbah dibacakan saat lagi, tuntutannya lebih besar. Dia kata, jadi kalau kita main masa azan yang kedua, terus duduk tunggu azan habis, terus Allahu Akbar, sembahyang. Pasal apa? Pasal saat lagi kita nak dengar khutbah. Khutbah itu lebih penting daripada menjawab azan. Itu pendapat yang kedua. Maksudnya, benda ni dah dibincang di peringkat ulama mazhab dulu. Dah bincang dah. Kita nak pilih yang mana, terpulang kat kita. Kita tidak boleh salahkan orang yang pilih mana-mana. Tak boleh. Tak boleh kata dia bodoh, tak boleh kata dia jahil, tak boleh. Pasal apa? Pasal pendapat ini didokong oleh ulama-ulama besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masjid ini satu tempat yang perlu dihormati. Yang tu je dia nak ceritanya. Hormat masjid dengan apa? Dengan tahiyatul masjid. Baik, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, annahu taqadha ibn Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fil masjid. Fartafa aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Fakharaja ilaihima hatta kashafa sijfa hujratih fanada, ya Ka'ab. Qala labbaika ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dha' min dainika hadha wa awma'a ilaihi ay ash-shatr. Qala laqad fa'altu ya Rasulullah. Qal qum faqdi, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini satu kejadian berlaku di Masjid Nabi. Masjid Nabi, tuan-tuan kena ingat, Raudhah tu. Rumah Nabi tang mana? Makam Nabi sebelah. Apa juga benda jadi dalam Raudhah, Nabi dengar. Pasal apa? Pasal rumah Nabi duduk berdempet dengan dinding Masjid Nabi. Berlaku benda ni, kata Ka'ab bin Malik, dia kata dia satu hari bagi hutang kepada satu orang yang bernama Ibn Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat ni berhutang dengan Ka'ab bin Malik. Hutang lagu macam mana tak mau bayar. Ingat kot zaman lah ya dah, zaman Nabi pun ada hak jenis ni. Dia hutang ni, ya Allahu Akbar, satu taman tu kena dengan dia dah. Duk taman perumahan, satu taman kena dah. Dia ni kena tak abang kat orang, dia ni kena tak abang kat orang, dia ni kena tak abang kat orang, siapa pun tak abang kat siapa. Satu hari pecah. Bila pecah baru tahu. Dia kata, aku seorang, mula pecah seorang. Dia kata, aku baru ni kawan kita pinjam 2,000. Abang, dia nak kata siapa dia? Abang ni, sahabat kita ni, nama A bin B. Dia pinjam berapa? Dah 2,000. Allah, buat dia. Ni apa siapa? Aku 5,000. Maksud dia apa? Maksud dia 5,000 ni satu Arab lah. 2,000 pun tak nak bayar 5,000. Punggah dia dah. Punggah. Mai tu orang pergi. Dah sembang apa ni, nampak rancak ni. Ni Abdul yang ketiga. Dah ni duk cerita pasal kawan kita ni. Awak pasal apa? Sahabat kita lah.
Dia pediah aku 2,000, pediah. Dia pediah aku 2,000, ya. Aku ingat aku seorang ya. Syekh ni kena 5. Siapa dia? Ni hak yang ketiga main ni, siapa dia? Abang lah, A bin B. Selok, muka selok. Aku 5 je, kata. Bila duk tambah orang ni, seorang pergi jadi 2, pergi jadi 3, pergi duduk, tengok-tengok satu taman kena. Paling sengkek 50, dia garis juga. Hak 2,000, hak 3,000, hak 5,000 ni dia kira besar ni. Paling tak ada 50, dia koyak je. Janji semua orang, dia ada jasa kat semua orang. Masya Allah, tuan-tuan. Kaki pinjam ni dia sampai mati, tuan-tuan. Dia tak boleh berhenti daripada berhutang. Sampai mati. Bayang ni kadang-kadang dia tak fikir langsung. Bayang ni, dia tak fikir langsung. Dia fikir nak hutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia ni taklah sampai teruk macam tu. Tapi dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Yang kata Ibnu Abi Hadrah, dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Satu hari Ka'ab jumpa dia di masjid. Ka'ab pegang dia terus. Ka'ab kata, "Hang ni bila nak bayar tunda tarikh ni, berapa kali tunda ni? Aku pun nak pakai duit juga. Ni nak beli susu anak, ni nak beli ni pampers anak, ni." Dua abad panjang lah. Fartafa'at aswatuhuma. Surah deras ya. Pasal duk minta sekali minta tangguh, minta sekali minta tangguh. Bila banyak kali minta tangguh ni, jumpa surah dia tak boleh pelan dah, dia deras. Oh, dia kata lagu ni senang banyak duk hidup dengan duk hutang dia orang. Surah deras. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Nabi duduk dalam rumah, duduk kembang dengan masjid rumah Nabi. Nabi dengar ni dua orang ni suara duduk lawan deras. Dia ni pederai, dia ni pun pederai, dia ni pederai, dia ni pun pederai. Fa kharaja ilaihima, keluar mai. Hatta kashafa sijfa hujratih. Nabi angkat tirai pintu rumah. Nabi angkat, Nabi keluar mai. Fanada, Nabi seru. Nabi kata, "Ya Ka'ab." Nabi dengar suara, Nabi kenal ni suara Ka'ab. Nabi kenal, Nabi keluar, Nabi kata, "Ka'ab." Ka'ab kata, "Labbaika ya Rasulullah." Ini ada sahabat dengan Nabi, kalau Nabi panggil dia menyut macam tu, menyut. Dia menyut macam tu, "Labbaika ya Rasulullah." Saya mai ya Rasulullah. Tu adab sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia, Nabi kata, "Ka'ab." Nabi dah dengar dah tadi, dengar dah siapa berhutang dengan siapa ni, Nabi tahu dah. So Nabi keluar mai, Nabi panggil Ka'ab yang bagi hutang ni. Nabi kata, "Ka'ab, mai sini sat, dha' min dainika hadha." Wa awma'a ilaihi ay asyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ka'ab bin Malik, Nabi kata, "Ka'ab, hang potong setengah hutang tu." Wa awma'a ilaihi ay asyatr. Nabi mengisyaratkan dengan tangan Nabi, tunjuk kata potong setengah. Kalau dia hutang hang 100, hang suruh dia bayar 50. Nabi suruh macam tu. Dia kata, "Ka'ab, hang duk berkelahi dengan dia, hang duk marah dia, hang duk bertengkar dengan dia pun tak selesai masalah. Lah ni dia hutang hang berapa, hang suruh dia bayar separuh." Nabi kata. Qala, Ka'ab kata apa? "Laqad fa'altu ya Rasulullah." Ka'ab kata, "Potong dah ya Rasulullah." Dia kata, "Potong dah ni. Ni haduk qiyau dia duk minta ni, bukan minta full. Dah potong dah halal setengah dah ni, nak ambil setengah lagi ya ni. Memang kau minta setengah aja." Lorat nampak dia ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi beralih kat Syekh ni Syekh haduk berhutang ni. Nabi beralih kat dia. Nabi kata, "Qum faqdih." Nabi tahan bayarlah. Marah tu, cengih. Qum, bangkit, faqdih, tunaikan hutang hang dekat dia, bayarlah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal selama-lama ada manusia ni, akan ada manusia yang dia berhutang, dia ada duit tapi tak mau bayar. Dalam masyarakat kita beramai, dia ada duit, bukan dia tak ada duit, tapi dia nak pegang duit ada tu, dia tak mau bayar. Sedangkan membayar hutang ni sangat-sangat penting, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata, orang yang mati syahid, tak ada apa, laluan dia cukup cantik untuk nak mendapat keredaan dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat dia tidak ada hutang. Mati syahid pun kalau ada hutang, tak dapat laluan terus dia ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita orang biasa ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis tadi dia nak beritahu dekat kita apa dia? Nabi SAW dia tak boleh dengar sekiranya dalam masjid ni ada suara riuh rendah, kriau hang kriau aku. Nabi tak suka dengar benda-benda macam ni.
jaga adab kita apabila kita doa ada dalam masjid, dalam mana-mana masjid, apatah lagi kita doa ada dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Lebih-lebih lagi kita kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita sambung kitab tu. Dia kata apabila telah memberi salam laki-laki itu kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menyahut akan salamnya. Kata Rifa'ah, faqala Nabi SAW, wa alaik. Nabi jawab macam tu. Apabila Syekh Badawi tadi main masjid, masuk-masuk sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, lepas tu pergi jumpa Nabi, bagi salam dekat Nabi SAW, maka disahut oleh Nabi SAW salamnya itu. Nabi jawab dengan kata Nabi, wa alaika, maksudnya dan atas engkau juga selamat dan sejahtera. Nabi jawab salam. Rupa-rupanya sembahyang laki-laki yang memberi salam itu, laki-laki Badui yang memberi salam itu telah diperhatikan oleh Nabi SAW akan tunduk bangkitnya, akan rokok sujudnya, sebagaimana sembahyang yang tidak sempurna tamak-ninahnya. Nabi sudah tangkap dia ni sembahyang tak cantik. Pasal apa? Pasal tamak-ninah tak jaga. Nabi sudah tangkap benda tu. Maka manakala habis selesai ia sembahyangnya dan Nabi SAW menyahut akan salamnya, sabda Nabi SAW kepada laki-laki itu, Nabi kata, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Itu dia, Nabi kata macam tu. Maka hendaklah engkau balik dan sembahyang lagi sekali, wahai laki-laki, kerana bahawasanya engkau sembahyang itu tiada sembahyang seperti mana sembahyang sempurna sembahyangnya. Itu dia. Nabi kata hampir sembahyang lagi sekali. Pasal apa? Pasal hang punya sembahyang ada masalah. Pergi sembahyang lagi sekali. Bila didengar oleh laki-laki itu suruh Nabi SAW yang demikian, maka dia pun sembahyang lagi sekali. Kata Rifa'ah, faraja'a fasalla. Maka kembalilah laki-laki Badui itu, maka sembahyang ia sebagaimana sembahyang hak mula tadi juga, kerana dia tak tahu sembahyang dia tu tak sempurna tang mana. Nabi tak abang. Nabi cuma kata kat dia, hampir sembahyang lagi sekali. Dia pun pergi sembahyang lagi sekali. Dalam keadaan dia tak tahu apa salah dia. Dan Nabi tak bagi tahu apa salah dia. Dia sembahyang kali yang kedua. Kemudian datang laki-laki itu kepada Nabi SAW. Lagi sekali dia bagi salam kepada Nabi SAW seperti yang tadi. Faqala Nabi SAW, wa alaik. Dia dah sembahyang kali kedua, dia main dekat Nabi, bagi salam lagi sekali. Nabi jawab wa alaik lagi sekali. Dan Nabi SAW sambut salam dia dengan kata wa alaik, dan ke atas engkau juga sejahtera dan selamat. Kemudian disuruh Nabi SAW akan laki-laki itu ulang lagi sekali sembahyang dia. Berapa kali dah? Berapa kali dah? Kat Lena habis Nabi tak tahu berapa kali. Berapa kali dah? Dia dah buat 2 kali. Yang ni kali ke 3. Kan dengar. Rupanya duk ada di Singapura. Ingat aku duk ada dalam masjid Benang Musuh, duk ada di Singapura. Dia tanya berapa kali dah? Angguk apanya? Berapa kali dah? Mulut nak sebut 2 dengan 3 tu lagu duk 2 dengan 3, 2 kali ketiga. Dia sembahyang 2 kali dah. Dia masuk tadi dia sembahyang. Nabi suruh dia pergi sembahyang balik. Dia sembahyang balik. Dia mai jumpa Nabi. Nabi suruh pergi sembahyang balik. Maksudnya dah buat dah 2, ni nak pergi buat yang ke-3. Lagu tu. Okey. Nabi kata dekat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hendaklah engkau kembali sembahyang lagi sekali kerana engkau belum sembahyang. Nabi kata. Maksudnya apa dia? Sembahyang tak sempurna dianggap tak sembahyang. Itu maksud dia. Baik. Sebagaimana kata Rifa'ah, fa fa'ala dzalika marratain aw thalathan. Rifa'ah kata apa? Dia akan memperbuat akan laki-laki itu sembahyang yang tersebut itu 2 atau 3 kali. Rifa'ah pun pening dah 2 ke 3 kali. Dia kata yang pentingnya lepas sembahyang Nabi suruh ulang, lepas sembahyang Nabi suruh ulang. Begitu. Kullu dhalika ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayusallimu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap kali daripada yang demikian itu, dia habis sembahyang, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia kembali mengulangi sembahyang dia kerana sembahyang itu belum sempurna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tiada jua mengkhabarkan kesempurnaannya. Nabi tak habaq salah apa lagu duk suruh sembahyang. Lepas sembahyang suruh sembahyang pula. Lepas sembahyang suruh sembahyang pula, tak habaq salah apa. Ini keadaan dia. Sehinggalah beberapa kali supaya tiadalah laki-laki itu meringan-ringankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ajar. Tujuan Nabi itu apa dia? Nak bagi ingat. Bila suruh sekali, kadang-kadang dia tak ingat. Suruh 2 kali, suruh 3 kali, suruh 4 kali, baru dia ingat betul.
Yalah kita tuan-tuan, kita ni bukanlah teramanah sangat. Sekali ni memang kelang kabut lah, memang pening lah. Tuan-tuan tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi apa. Tuan-tuan pergi tu pergi buat haji lah. Dia jadi macam mana? Jadi pening, kelabu asap begitu. Jadi tak tahuanan, jadi macam sampah hanyut atas sungai. Dia jadi macam tu. Orang pakat pergi kita pergi, orang pakat pergi ni kita pergi, orang pakat pergi sini kita pergi. Dia jadi tak tahuan. Pasal apa? Pasal itu pertama kali kita pergi, first time pergi, memang jadi macam tu. Berbeza dengan satu orang yang Allah bagi rezeki kat dia lebih sikit. Dia pergi umrah dulu, dia dah nampak dah cara nak buat umrah macam mana, start dia tak mana, buat apa, dia nampak semua. Bila satu hari dia dapat rezeki pergi haji, dia pergi buat haji itu lebih meyakinkan, pasal dia dah nampak dah cara nak buat dia macam mana. Beza dia macam tu. Siapa pun macam tu. Kita pergi mana tempat pun, kalau kita pergi sekali, memang balik main ni dia lagu nampak tak nampak, dia kelabu asap. Bila 2 kali, bila 3 kali, bila 4 kali, kita nampak clear benda tu, terang kita nampak di depan mata. Itu kaedah dia. Maka Nabi SAW, dia nak tegur dia ni Badawi ni, dia buat macam tu. Dia tegur, dia suruh ulang sembahyang. Dia tegur, dia suruh ulang sembahyang sampai 3-4 kali Nabi suruh. Barulah dia ni ambil ingat, ni apa benda ni, apa tak kena dengan aku ni. Dengan kerana itu, Nabi SAW susahkan laki-laki itu mengerjakan sembahyang beberapa kali. Nabi saja buat bagi dia, kena buat banyak kali supaya dia ingat. Fayaqulun Nabi SAW wa alaik, maka sahut Nabi SAW sebagai menjawab salam dia, wa alaikumussalam. Kemudian disuruh lagi sembahyang laki-laki itu bagi menyempurnakan sembahyang yang sempurna dengan tamak ninahnya. Sabda Nabi SAW, farji' fasalli fa lam tusalli. Macam itulah, maka hendaklah engkau pergi sembahyang lagi sekali, kerana bahawasanya engkau belum sembahyang. Nabi kata ni, tak tahu berapa kali dah punya duk suruh ni. Qala, kata Rifa'ah, dia kata fa khafan nas wa kabura alaihim ay yakuna man akhaffa salatahu lam yusalli. Maka sudahlah takut orang-orang, yakni sahabat-sahabat Nabi, yang melihat perbuatan Nabi ke atas laki-laki itu. Badawi ni pun dah duduk ketang dah, hak lain tumpang ketang sama. Dia kata ni apa ni, aku tengok dia ni sembahyang macam okey dah, awak Nabi duduk suruh ulang lagi, awak Nabi duduk suruh ulang lagi. Kalau tara tu sembahyang tak okey, ngaku sekali. Dia kata tak okey juga. Bukan kata Badawi itu takut, hak lain tumpang takut sama. Macam ustaz mengajar tajwid di masjid. Ustaz dia mengajar tajwid di masjid, dia duk mengajar 2 tahun dah dia mengajar di masjid. Dia duk habang, dia duk buat contoh bacaan lagu tu ya. Dia tak pernah test ni anak murid ada main mengaji ni, dia tak pernah test bacaan. Pasal apa? Pasal dia tahu bila test 50 tinggal 5 orang. Jadi ustaz ni dia nak pastikan kelas dia ni tak tinggal 5 orang, so dia tak test, dia habang aja. Dia kata bacaan izhar ni macam ni tuan-tuan, dia pun buat contoh. Bacaan ikhfa macam ni tuan-tuan, dia pun buat contoh. Dia tak pernah suruh siapa-siapa baca. Okey, satu hari lepas 2 tahun mengajar tak pernah tanya orang, tiba-tiba tunjuk. Dia kata Mek, cuba baca tengok Mek. Bukan Mek ketang, hak lain dia pun pakai ketang. Oi, dandan bangkit buat jalan slow macam nak pergi ambil ayat semayang. Dandan akal budak-budak tu. Walaupun dah tua dah jadi pak budak, tapi akal budak-budak tu ada. Bila ustaz ni tunjuk seorang, cuba hang buat tengok ni, hang baca tengok. Seorang bangkit, dia ni bangkit buat tepuk pinggang. Semua akal tu, akal, jangan tak faham. Dandan, ada bangkit buat tengkuk macam mana lenguh gitu. Pergi balik sana dinding, weh dia buat test orang pula malam ni ke. Tu cerita dia. Kata dia buat test pula macam ni, tak ada duk main dah. Dan seperti yang dikatakan, kuliah yang berikut tu tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang. Nampak tuan? Baik, itu cerita dia. Baik, so dia kata di sini, dia kata apa? Hak lain ni, bila Nabi duk tegur Badawi ni, semayang Nabi suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, suruh pi semayang lain, hak lain duk tumpang takut sama. Dan sudahlah jadi besar gempak ke atas mereka tu. Dia kata kacau, macam ni kacau. Macam ni kacau. Bahawa adalah orang yang meringankan sembahyang itu, tiada sembahyang atasnya dan tiada terpakai sembahyang itu. Dia kata ni hak kita duk buat selama ni macam mana ni sembahyang kita ni. Tengok Badawi ni sembahyang, masa aku pun duk buat lagu tu juga. Kalau dia ni tak betul, aku pun tak. Dia kata duk sembahyang berapa tahun dah ni. Kan? Macam contoh, saja bawa contoh bagi banyak kan. Satu orang, dia dah pergi umrah, dia dah pergi haji. Tiba-tiba satu hari dia tengok rancangan agama dalam TV. Dia tengok rancangan agama dalam TV. Ustaz ada bagi dalam rancangan agama TV ni kata apa? Dia kata tuan-tuan, dia kata berapa ramai orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah, duk buat silap.
Daripada bawa balik ihram mai ke Malaysia ni, dia tak tahalul, dia pergi kata lagu tu dalam TV. Yang hak pak ni kata mang pederahi pasal dia dah pergi haji dah, dia dah pergi umrah 2 kali dah. Mang ni dia nak abang apa ni, buka pergi derah. Ustaz TV ni kata apa, dia kata tuan-tuan, kita bila selesai sa'i kita nak tahalul, berapa ramai dia kata orang duk tahalul duk kerat ujung-ujung rambut, dia kata. Dia abang dalam TV. Masalah apa tuan-tuan? Masalah TV ni tauliah dia besar. Kalau kita duk mengajak di Pulau Pinang, ambil tauliah Pulau Pinang, mengajak di Kedah, ambil tauliah Kedah, itu tauliah kecil. Tauliah tu laku dalam negeri yang berkenaan saja. Tapi TV ni tauliah dia tuan-tuan, jangan buat pasal. Habis semua, buka TV semua tengok. Ada tak ada tauliah tak tahu, tapi kira tauliah dia besar. Dan persepsi orang yang apabila dia tengok ni, dia punya persepsi dia dalam kepala dia kira apa? Ustaz kalau masuk TV, kalau cakap semua betul. Itu persepsi orang. Tiba-tiba ustaz ni pergi habaq lagu tu. Contoh kata kita tahalul ni, kita nak kerat rambut ni, kita kena kerat di perdu rambut ni, dia kata. Dia pergi habaq lagu tu. Kita buat umrah, kita sampai di Mekah, kita tawaf, kita habis tawaf, kita pergi sa'i, lepas sa'i kita tahalul ni dengan potong rambut. Potong rambut ni dia kata kena potong di perdu ni dekat kulit ni, dia kata kena kerat sekurang-kurangnya 3 helai, dia kata. Kalau kerat ujung-ujung rambut, dia kata tak sah. Orang tu dia anggap tidak bertahalul, dia kata. Bermaknanya dia masih dalam ihram. Bermakna dia balik, dia bawa balik ihram. Bermakna dia duk main berapa kali makna tuan-tuan. Orang tua ni dia bukan sejuk kaki, dia sejuk pada ujung rambut tu sampai ujung kaki, dia sejuk habis. Dah dia kata aku haji pi hari tu pun kerat lagu tu juga, dia kata jangan pi umrah 2 kali pun duk kerat lagu tu juga, dia kata. Allah, dia duk main ketak, dia main serabut, dia mula-mula otak ni jadi kacau habis. Dia duk fikir apa tuan-tuan, dia duk fikir ni dia balik main ni, dia dah bersama dengan bini dia sedangkan dia dalam ihram. Dia duk fikir tu panas kepala, panas habis semua, kira lagu duk telan Panadol tak boleh, ambil aspirin pula, duk rendam lah ayak, minum ayak tu pula apa, dia tak mau nak kebah. Okey, baik, persoalannya betul ke dalam TV tu kata tu, betul kata betul? Itu pula satu bab lain pula. Pasal apa tuan? Pasal ada orang tanya benda ni, betul ke kami orang perempuan duk semayang lama dah, bila ambil air semayang, bila basuh muka ni kan, dia basuh muka, sempadan muka ni daripada tempat tumbuh rambut ni sampailah kepada anak telinga kecil ni, di sempadan muka sampai bawah pada dagu, macam tu punya roundabout kawasan muka. Dia pergi mengaji dekat ustazah manakah, ustazah tu kata orang perempuan jaga baik-baik, kita bila ambil ayat semayang ni, dia kata bila kita basuh muka ni rambut nak tumbuh ni, kalau lelaki-lelaki kata sideburn, orang perempuan dia panjang lah, sideburn dia panjang lah. Dia kata kalau kita basuh ni rambut tu kena pergi sampai ke ujung, dia kata. Pula dah dia pun ambil balik kat pengenalan dia, tengok aku baru nak tahun bila ni, aku baru nak tahun 44 ni dah 2016, berapa puluh tahun dah aku duduk semayang, aku duduk ambil semayang lagu tu. Allah. Baik, persoalannya betul ke bila orang perempuan ambil ayat semayang rambut nak tumbuh di pelipis ni kena basuh sampai ke ujung rambut? Betul ke? Kita tanya ustazah tu lah. Nampak tak ni yang kata dalam bab agama ni, Allahu Akbar, kaki nak bagi kejutan bagi orang kelang kabut ni ramai lah ni. Kita belajar apapun kita mesti berasaskan kepada nas, dan bagaimana ulama yang ahli di dalam bidang tu menguraikan nas itu. Tidak boleh berdasarkan kepada agak-agak, ingat-ingat ataupun kesimpulan sendiri, tidak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, balik kepada Badawi ni takbir ni, dia ni duduk sembahyang, duduk kena ulang sembahyang takbir lagi. Dia kata apabila sudah beberapa kali Nabi SAW suruh dia buat yang demikian itu, sambung hadis tu, dia kata faqala ar-rajul fi akhir dhalik, kata dia fa'arini wa'allimni fa innama ana basharun usibu wa ukhti. Itu dia. Barulah dia bersuara. Maka kata laki-laki Badawi itu kepada Nabi SAW. Pada akhir beberapa kali Nabi suruh dia ulang semayang, barulah dia voice out, baru dia bercakap dekat Nabi. Maka kata dia, tunjuklah kepada hamba ya Rasulullah, ajaklah kepada hamba ya Rasulullah, hanya saja hamba ni orang yang mungkin betul, mungkin salah. Barulah dia pergi dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya ni pun orang biasa saja, mungkin hak saya buat betul, mungkin hak saya buat salah, tang mana tak betul tolong habaq. Dia kata ni tak tahu berapa kali dah ni duk sembahyang, tak duk suruh lagi, dia kata habaqlah, tolong habaqkan saya tak kena tang mana, macam tu. Maka dengan kerana itu ajaklah hamba dan tunjuklah kepada hamba kan. Dan dia pun baca satu pantun, buah cempedak di apa tu,
Sorong papan kan? Sorong papan tarik apa? Buah kanji dan bau? Bukan dia. Lemah sikit. Pantun-pantun ni dah lemah sikit. Cari tak jumpa. Kan? Tapi ambil galah tolong apa kan yang tu kot. Lebih. Yang tu bukan dia. Tak penting. Baik. Sambung dia kata, faqala ajal. Okey. Maka kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebetulnya bila dia mai, dia surrender depan Nabi, dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, saya ni pun tak pandai, kalau saya tak betul tang mana tolong tegur. Bila dia mai surrender macam tu, barulah Nabi kata bahkan sebetulnya, maka dengarlah olehmu baik-baik ajaranku ini. Baru Nabi kata, dengar elok. Nabi kata, iaitu idza qumta ila salah fatawadda kama amarakallah. Satu, apabila kamu nak semayang, maka hendaklah kamu ambil ayat semayang seperti mana suruh Allah kepada kamu. Satu, dia start dengan apa? Nak semayang, ayat semayang tu bagi elok dulu. Saya pergi umrah baru ni, masa di Madinah, saya pesan dekat sahabat-sahabat yang ikut ni, kita buat satu final briefing sebelum kita bertolak ke Mekah untuk buat umrah. Buat satu simple briefing. Hak lain tak payah cakap dah. Hak lain ni semua kita yang main ni kita dah tahu dah. Nak buat umrah ni, yang kata umrah ni apa dia? Dia mula dengan niat ihram. Start daripada niat ihram, kita terikat dengan pantang larang, jangan buat benda yang dilarang. Laki-laki dengan kain doalai dengan apa, semua tahu dah tu. Bila sampai di Mekah ni, daripada perjalanan do labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu semua pun tak payah abang tahu dah. Bila sampai di hotel, kita check in, letak beg apa-apa semua, kita nak turun pergi ke Masjidil Haram untuk nak tawaf. Itu semua tahu dah. Dalam duk pi tu pun duk labbaik Allahumma labbaik lagi. Yang tu pun tahu dah. Sampai nampak Kaabah, kita disuruh apa? Angkat tangan doa. Dan Nawawi kata sebaik-baik doa ialah doa minta ampun atas segala dosa kita. Nampak yang mata kita untuk first time pap kita tangkap Kaabah tu, terus angkat tangan, Allahumma ghfirli wali walidayya. Mintalah whatever doa, yang penting doa tu minta Allah ampun dosa kita. Tu tak apa dah. Masuk bila sampai saja di dataran tawaf, talbiyah stop. Labbaik Allah semua tak mau dah. Terus kita start tawaf bermula daripada Hajar Aswad. Yang tu semua orang tahu dah, pusing 7 kali apa-apa semua sah lera selesai, pi ke belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Tu pun tak payah doa apa dah, tahu dah. Lepas tu berjalan nak pi ke Safa dan Marwah untuk sa'i. Tu berjalan nak pi tu baca ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna safa wal marwata min sya'airillah. Yang tu pun tahu dah, tak apa dah. Sampai di kaki bukit Safa, berdiri tengok ke arah Baitullah, baca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sa'i, lepas habis sa'i potong rambut, ataupun nak pahala lebih besar, pi kedai barber, kita tahlul dengan bercukur licin bagi orang lelaki. Tamam satu umrah. Yang tu semua tahu dah. Kita nak pesan hak kita terlepas pandang. Apa dia? Saya kata kat sahabat-sahabat ni, tuan-tuan yang bawa handphone, yang handphone tuan-tuan ni ada cover, pakai cover. Yang cover tu tuan-tuan tak pasti bernajis ataupun tidak. Be careful, saya kata. Be careful. Maklumlah handphone, tuan-tuan, handphone kita ni kadang kita letak atas cicak pun kita biasa letak. Kadang-kadang tangan kita ada pergi pegang apa ke satu najis apa ke, sekali kita pegang handphone kita pergi duk jawab call. Jadi cover handphone tu sudah mutanajis, sudah lekat najis. Sat lagi masa pergi tawaf, kita carry handphone dengan cover dia yang bernajis ni, kita bubuh bawa pergi tawaf. Kita umpama orang semayang yang membawa benda najis dalam poket kita. Kalau semayang tak sah, tawaf pun tak sah. Serta benda ni jangan terlepas pandang. So, saya kata kalau siapa handphone ada cover dan sebagainya, pergi basuh cover tu bagi bersih, cuci, jemuk bagi kering, pakai, buh balik handphone kita. Makna kita pasti handphone yang kita nak bawa tu bersih daripada najis. Kalau tidak, terus bawa terus, tinggal di hotel, daripada pergi duk carry benda tak tentu. Yang kedua, saya kata kasut kita tu, kita pakai tu, kasut tu masuk bilik air, masuk jamban, masuk apa tu, kasut kita tu, tapak dia ni apa punya najis duk ada, kita tak tahu. Ada orang pergi tawaf, dia bawa beg kasut dia. Pasal apa? Pasal dia nak tinggal, dia takut hilang. Ataupun dia takut dia tak tang lain, dia cari tang lain. So dia tak mau ambil yang tu semua, risiko tu dia tak mau ambil. Dia ambil beg, dia buah kasut dia tawaf duk bawa beg. Dalam beg tu ada kasut, yang kasut tu bernajis. Kita baik-baik, benda ni kita boleh terlepas pandang. Jangan. Pasal benda tu boleh merosakkan ibadat kita. Nampak tuan? Benda macam tu. Kawan kita nak pergi buat haji, sama juga. Kita pergi duk habang ni segala teknikal dalam ibadat haji. Dia dah pergi kursus ni, tak tahu berapa banyak tempat buat kursus haji dia pergi. Sama ada dia dengar atau dia lena tu tak tahulah. Tapi tang mana ada kursus haji dia pergi. Maksudnya dari segi teknikal ibadat haji,
Daripada 8 hari bulan Zulhijjah nak keluar daripada hotel, nak pergi ke Arafah, duduk di Arafah, nak buat apa masa di Arafah, masuk waktu zuhur mula, waktu wukuf, apa nak buat semua dia dah tahu dah. Lepas maghrib sekali nak bergerak daripada Arafah nak mai ke Muzdalifah, itu semua tak payah cerita. Muzdalifah mai ke Mina, Mina ni apa nak buat di Mina, semua tak payah cerita. Kita bagi tips-tips yang penting kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda-benda yang kadang-kadang terlepas. Semayang, semua orang tahu. Tengah tidur gerak, bangkit-bangkit, semayang subuh berapa rakaat? 2. Tak ada orang latah, gerak, bangkit-bangkit, subuh berapa rakaat? 4. Ada orang tu? Tak ada. Tahu dah, subuh 2. Persoalannya, nak buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tu, nak buat bagi sempurna semayang tu macam mana? Di antara kesempurnaan dia ialah tamakninah. Hak tu ramai orang tak nampak. Hak tu ramai orang tak nampak. Nabi SAW dalam nak menegur soal tamakninah ni, Nabi buat macam tu kepada Badawi ni. Baik, kemudian kata dia, dan hendaklah kamu mengambil ayat semayang seperti mana Allah suruh kamu ambil, dengan membasuh muka dengan niat wuduk. Apabila ayat itu sampai kepada satu juzuk daripada muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki sampai ke tumit dengan tertibnya. Yang tu yang dikatakan ayat semayang. Ambil macam tu, ambil bagi elok-elok. Summa tasyahada wa aqim. Tu hadis dia. Kemudian mengucap tasyahud. Apa dia ni? Lepas-lepas ambil ayat semayang mengucap tasyahud. Kalau kita baca, kita pun tak faham. Maka kita kena tengok huraian kepada hadis ni. Apa dia kata? Bila Nabi kata selesai kamu ambil ayat semayang macam yang Allah suruh, summa tasyahada wa aqim. Kemudian kamu hendaklah mengucap tasyahud. Maka kata ulama, barangkali maksud tasyahud di sini ialah iqamah. Qamat tu tasyahud. Nabi guna tasyahud yang membawa maksud iqamah. Bila satu orang nak semayang, dia ambil ayat semayang sampailah basuh kaki semua selesai, summa tasyahada. Kemudian dia iqamah untuk nak semayang. Nabi sebut macam tu. Kemudian dia kata apa? Dengan kerana itulah telah berkata golongan yang mewajibkan iqamah, iaitu hadis ini menjadi dalilnya. Ada sebahagian mazhab iqamah tu wajib. Kalau kita nak semayang di rumah, nak semayang dengan bini kita, sekurang-kurang iqamah kena sebelum semayang. Pasal apa? Pasal nak mengelak daripada khilaf di kalangan mazhab. Ada sebahagian mazhab mewajibkan iqamah, seperti mana sebahagian mazhab mewajibkan bismillah ketika berwuduk. Imam Syafi'i dia kata sunat bismillah. Imam Hanbali dia kata wajib kena bismillah. Nak elak daripada takut sekali kita kebetul ijtihad Imam Hanbali, kita nak berwuduk, kita bismillah. Cantik. Walaupun sekali, bukan pada tiap-tiap anggota, sekali aja. Sama ada sekali itu masa nak mula, ataupun tengah duk ambil ayat semayang baru teringat aku tak bismillah lagi, bismillah. Ataupun dah sampai duk basuh kaki dah baru teringat aku tak bismillah lagi, bismillah. Janji ada satu bismillah diucapkan ketika wuduk. Kita dah terlepas dah daripada khilaf itu. Demikian hal dengan iqamah. Sebahagian ulama dia berpegang kepada hadis yang kita duk baca ni, dan dia kata iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib. Kalau tak iqamah, dia kata mencacatkan sembahyang. Maka mereka berpegang kepada hadis ni, dia kata wajib iqamah, kerana Nabi SAW mengajar benda-benda fardu di dalam hadis tadi. Maka apabila Nabi sebut iqamah, iqamah juga masuk di dalam fardu, dia kata. Nampak? Itu huraian dia. Kemudian daripada itu sabda Nabi SAW, fa in kana ma'aka Quran faqra, maka jika ada serta engkau itu Quran, maka baca olehmu akan dia. Kita berhenti tu. Wallahu a'lam. Kalau nak penderah lagi tuan-tuan, sampai habis Ramadan pun tak habis lagi. Hadis ni dia panjang. Dia panjang. Maksudnya kita belum masuk lagi sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, belum masuk lagi. Lah baru sampai dekat apa? Hadis ni baru sampai dekat ambil ayat semayang dan iqamah. Sampai dekat tu dulu. Dekat tu kita faham apa? Bahawa iqamah itu sendiri satu benda yang dikhilafkan oleh ulama mazhab. Ada sebahagian kata wajib iqamah, ada sebahagian kata sunat iqamah. Jadi kalau nak cantik, kita iqamah. Alamak, tak ada sampai berapa second, ada sampai seminit iqamah, tak ada apa salahnya kita iqamah walaupun kita nak sembahyang seorang di rumah kita. Nah, wallahu a'lam.
Lepas ni dia main perbahasan macam-macam tuan-tuan yang berkaitan dengan sembahyang ni. Dia nak pergi detail satu-satu, tamak ninah ni betul-betul apa hukum dia, sembahyang kalau berlaku kecederaan dalam sembahyang macam mana. Cara itu saya ada sebut di masjid ni kan, berlaku di Masjid Nabawi. Apa imam sembahyang dia sembahyang, tiba-tiba dia batal. Tu imam batal Masjid Nabawi. Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube membela tu ada lagi. Tuan-tuan type imam Masjid Nabawi batal sembahyang, dia keluar video tu kan, dia takbir Allahu Akbar, sengak yang 15 tu ya. Jadi duduk belakang ni pun dia ni takkan Fatihah boleh lupa tu kot kan. Video CCTV semua ada ambil gambar kan. Tengok dia buang mislah dia, mislah kan Arab dia pakai jubah, lepas tu dia buah pula selai lagi kain zoro, dia panggil kain zoro, buah atas belakang tu macam buat tu, dia panggil mislah dalam bahasa Arab. Dia buang mislah dia, tinggal kat tempat imam tu, dia keluar. Jadi hak duduk sah pertama ni nampak lah, alamak dia keluar. Hak duduk sah depan sekali, hak belakang tu hak nak ambil khusyuk tu saya kira lah duduk kiam, duduk pejam mata, duduk tunggu bacaan ni, dia tak buat apa lah. Tu imam keluar pergi, duduk start main balik, masuk balik, dia ambil balik mislah tu, pakai balik, dia takbir balik Allahu Akbar. Bila dia takbir balik Allahu Akbar, belakang rokok yang dah berdarah belakang tu, dia telinga tangkap kata Allahu Akbar, awak dia tak baca apa tu rokok, biar rokok biar begitu kan. Jadi pakai duk heran lah. Pasal kita mazhab Syafi'i, yang mazhab Syafi'i Datuk Imam fault, dia batal, orang yang belakang dia ambil alih lah, take over, continue lah sembahyang, selesai lah masalah. Rupanya dalam mazhab Hambali tak boleh, dia kena imam tu juga. Kalau dia batal, dia pergi ambil ayat sembahyang, dia main, dia takbir balik, dan orang pun kena ikut takbir balik dengan dia. Rupanya Hambali macam tu kan. Jadi itu kata mazhab kan, yang kata mazhab ni. Dan bila main persoalan mazhab ni, bukan satu betul satu salah, bukan. Dia mazhab dia lagu tu betul ya kan. Nanti duk tanya balik tu, hak belakang hak tak tahu apa, mau duk tunggu dalam kiam, dia tak takut. So saya duk tanya banyak, mayang sudah. Dalam satu keadaan yang mazhab berbagai-bagai ni, nak buat macam mana? Masing-masing ikut masing-masing punya kan, bukan boleh kontrol. Tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, adakah sampai masa nak cop pasport Hambali dia kata kita tu kan, dia kata Saudi Hambali, antah Hambali ada dia kata tu dah. Masuk main daripada Malaysia Syafi'i, main daripada geng India Hanafi, main daripada Morocco campur, ada Syafi'i, ada Maliki, main masing-masing dengan masing-masing lah. Habis tu bolehkah kita mazhab ni kita ikut daripada imam mazhab ni? Tak ada masalah. Semua pun asal daripada nas Quran dan hadis yang sama, cuma tafsirannya yang jadi berbeza. Tak ada jadi masalah apa. Hak duk jadi masalah tu kita di sini duk berkali, duk berkelahi, duk bertengkar, duk cari pasal, duk apa, tak tahu apa nak jadi dengan kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudahlah, Islam ni rahmatan lil alamin, dia membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita dah baca hadis di masjid mana baru ni kan, satu kejadian, satu sahabat sudah cerita, Huzaifah bin Al-Yaman, dia sudah cerita dekat sahabat-sahabat lain, dia kata Nabi ni pernah marah kepada sahabat lagu ni dan sebagainya. Sebahagian sahabat yang dengar ni, dia kata takkan Nabi marah-marah tu, dia macam, tapi yang ceritanya Huzaifah bin Al-Yaman ni, dia ni penyimpan rahsia Nabi, takkan. So dia pergi refer case ni kepada satu sahabat lain, ditanya betul ke Nabi ni ada marah-marah? Pasal kami dengar Huzaifah kata macam ni. Sahabat ni bila dengar, dia kata betul ke Huzaifah kata? Betul. Kalau Huzaifah kata, mungkin Huzaifah tahu apa yang dia kata, dia tak mau nak merosakkan hubungan sama-sama sahabat. Dia ni hak mai tanya ni, patah balik pergi kat Huzaifah, dia kata hang cerita kata Nabi ni marah-marah apa semua, kami pergi tanya ni, dia kata dia tak kata hang kata betul pun. Huzaifah bila dengar macam tu, dia mai jumpa pula sahabat ni, dia kata apa hang ni, hak aku cerita tu betul, memang betul Nabi biasa marah dekat sahabat. Pasal apa? Apa masalah hang? Hang tak boleh nak sokong apa yang aku kata? Takkan aku nak bohong atas nama Nabi? Huzaifah kata. Sahabat ni kata dekat dia, sahabat kata, no, bukan masalah tu. Nabi manusia, dia kata Nabi biasa marah, tapi dalam banyak hal Nabi tak marah. Pasal apa yang hampir duk cerita Nabi marah tu? Dia kata Nabi tak marah ada banyak, dia kata. Nampak tak? Sama dengan kita ni.
Persamaan tu ada banyak. Tapi pasal apa kita tak pi cari persamaan itu untuk bina kekuatan kita? Pasal apa kita pi duk topong hak tak sama tu untuk nak bagi kita pecah belah? Kita duk cari benda-benda kecil-kecil, titik bengek ni kita duk cari, duk buat keluar, nak pi jadi bergaduh. Dan lebih menyedihkan, sebahagian daripada kita ni dia sonok bila boleh jadi bergaduh tu. Dia sonok, dia rasa happy, dia tirok, dia boleh kodek kaki. Oh, hati aku boleh bergaduh ni memang cantik. Sudahlah, sudahlah. Sedih tuan-tuan. Tuan-tuan masuk YouTube, type tengok ni, dua geng yang duk berbalah ni, penat. Dua-dua sama ya. Geng ni pun ada hak bagus dia, ada ekstrim dia. Geng ni pun ada bagus dia, ada ekstrim dia. Kadang-kadang hak tu guru ni okey, ni hak kiri kanan ni lebih cancar pada bubuk ni. Ni hak duk kiri kanan ni, hak duk mengaku dia orang kanan, kau ni duk mengaku dia orang kanan. Ni geng ni yang duk buat rosak ni. Hak duk buat posting dalam Facebook, habis duk tutup bang, lagi dia melarat. Saya tak suka dengan perkembangan yang macam ni. Tak suka. Semua daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang sikit sebanyak berbeza tu bertolak ansur dan berlapang dada. Kita pun tak pasti. Kita saja nak masuk syurga, dia masuk neraka. Tak pasti. Kok dia jadi terbalik, dia masuk syurga, kita pula tersangkut di sana. Jaga tuan-tuan. Bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ada perbezaan pendapat, tetapi tidak membawa kepada menghilangkan kekuatan orang Islam. Setiap kali Nabi solat selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Tiga yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca? Baca. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.